Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke TV PSS SK Bukit Cina. Hari ini kami ingin mengajak anda menyaksikan sebuah kisah yang mungkin berlaku di mana-mana sekolah. Kisah tentang satu pilihan untuk peduli atau tidak peduli. Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata, tetapi rasa yang tidak dipedulikan. Bayangkan jika semua orang memilih untuk tidak peduli. Jangan takut, cikgu ada. Ya Allah, okey, awak luruskan dulu ni kaki awak ni. Luruskan. Jangan naik. Semua ke belakang, Nampak ni? Ada apa ni? Akak ni terjatuh. Ada ni tak? Ada apa-apa berlaku tak ada? Apa luka tak ada? Okey. Adik berlaku ya. Ada air tu. Pergi minum air dulu ya. Mek, sini tolong angkatkan beg dia. Angkatkan buku dia ya. Kenapa awak menangis? Saya ingatkan tak satu berikan saya. Di sekolah ni kita semua satu keluarga. Kebaikan tidak pernah berhenti. Ia akan berpindah dari satu hati ke satu hati yang lain. Hari ini kita belajar bahawa kemanusiaan bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang sanggup berhenti walaupun hanya untuk beberapa saat demi membantu insan lain. Kerana jika semua orang memilih untuk tidak peduli, dunia akan menjadi tempat yang sunyi. Tetapi jika seorang memilih untuk peduli, harapan akan sentiasa hidup. Di TV PSS, kami bukan sekadar melaporkan berita. Kami mahu mencetuskan perubahan. Bermula dengan kita.